Oh, ada bird. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yup. Kita naik 100. Oh, macam laut dah sana. Ni sebelah sini. Ha, oh kabus tebal lah kampung. Ui, Bawanya. cantiknya. Tu. Lawannya kabus. Ui, cantik lah. Ni mana kampung ni? Oh, kabus tebal lah. Ni ketinggian dah Max altitude reached. Max altitude 120. Okey lah 120. Ni gunung pula Ui, kampung ketuk kampung tu kabus tebal. Kampung Kampung ni kabus tebal. Hai. Bawah sikit. Lawa tu lawa. Kita tengok kita boleh terbang sikit sini. Cung. Ini aku tak pernah fly jauh ni, kita fly jauh. Aku dari dalam garaj, kita terbang daripada dalam garaj. Signal setakat ni okey ke? Ni penerbangan DJI Neo tu. Tengok kampung kabus banyak lah. Lihat kampung tu. Ni sekolah. Sekolah di sini. Sekolah Datuk Yunus Sulaiman. Asli dah mula kuning. Jarak 1 meter. Okey, aku kena keluar sikit kot. Ni dah cun. Ni mengalir ke Pekan Nas. Ni Taman Bunga Teratai, dah ada masjid di sini. Jom. Taman kat belakang ni lawa ke. So, ini kita pagi. Jom keluar sikit, dek. Kita fly santai. Oh, kuat juga bunyi dia. Dengar. Ni kapal dia. Oh, tu atas. Tu atas tu. Tinggilah. Kita pusing sikit tengok Pekan Nas waktu pagi. Ketinggian 120 meter. Tu Pekan Nas waktu pagi. Atas lah, dia dekat atas. Ni. Kita pusing sikit, lepas tu kita turun lah. Ni pemandangan sekeliling waktu pagi. Tapi best kita nampak kampung tu. Ui, ada awan kapet Cantik awan kapet dia. Pemandangan Gunung Pulai tu. Okey, tu kita capture sikit ke sini. Pandangan dia. Tu bawah tu klinik dan sebagainya. Okey. Kita stop dulu video. Jadi kita jumpa lagi untuk next video. InsyaAllah ni saja fly santai waktu pagi ni. Gunakan DJI Neo 2 dan sync audio ke video. Direct kita download video tu terus ada audio. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.